도레미파솔라시도 미노처럼 내 맘 넘어가는 중이야 도레미파솔라시도 돌이표인가봐 계속 너만 찾아 Baby will you play with me La 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 Will you play with me Will you play with me Zoom muka aku sangat. Zoom ni je. Okay. So dah. So ini dia saya punya kad gores dan menang duit raya saya. Awak boleh nampak dekat sini ada 10. Jadi untuk supporters yang dah beli baju Suhebat tu, kita akan cabut nama. Sesama bertuah dia akan dapat dah duit raya. Okay, kita mula sini je dah. Tengok. Kita nak tulis berapa ringgit dulu. Yang paling rendah kita tulis IM RM1. Ha, RM1 je. Okay. Tengok IM RM1. Dida yang kata IM RM1 dulu. Sian lah dia IM RM1. Tak nak makin besar lah. Okay, 1. Ni IM 5. Ha, RM5. Saya nak ada satu. Saya nak letak yang paling ni. Selain daripada saya akan bagi cabutan bertuah, apa tu, saya punya botol air yang ada logo eksklusif daripada Suhebat, saya akan bagi cabutan bertuah untuk duit raya. Okay, so duit raya seterusnya 5. Nak berapa ni? Bajet tak gaji lagi. Maklum dah baru dapat bantuan kasih 200. So duit tu tak tahu nak buat apa. So kita bagi kat orang lah. Awak tak ambil kan Jidah kan? Okay. Ambil lagi. So berapa Jidah nak letak lagi? 10. Okay, AM 10. Tak, jangan salah sangka sebenarnya bila dia gores tu, duit tu dia kena bagi kat saya sebenarnya, bukan dia bukan bagi kat dia. Okay, AM 10 dah. Berapa ringgit dah ni? Bajet tak banyak. Cukupkan ni. Lagi kita kena letak ni, nanti kada orang tahu kan. AM lagi berapa? 15. IM 5 lah dulu. IM 5. Oh, ada banyak lah maksudnya. IM 10. Okay. 10 RM5 tu dah okey lah. RM5. Nak paling amount paling tinggi. Tu rahsia. Mungkin 50. 50 mungkin ni. Okay, kita tengoklah siapa yang bertuah nanti untuk dapat cabutan bertuah. Okay. Alright, RM2 pun okey ke? Okey lah, itu saja. So saya akan siapkan ni semua. Nanti kita tengok dulu. Saya akan buat cabutan tu, letakkan nama dulu dekat dalam bios. Nanti bila saya buat putar, okey, so individu berkenaan bolehlah buat cabutan. Boleh tulis saya, boleh buat cabutan. Jadi kalau dia dapat, kita akan bagilah. Tapi duit raya tak tukar lagi tau. Saya tak tukar lagi duit raya sebab duit raya masih belum ditukar lagi. Boleh QR. Lah QR pun okey juga. Siapa yang tak ada QR tak dapat duit raya. Okey, itu saja daripada saya. Nantikan kita punya kejutan. Bye bye. Okey, kita dah siap dah semua sekali. Sekarang ni kita kena config dan ni. Nampak ni? Kita kena config. So kita kena tampal. Contoh ya. Ni. Dekat sini. So kita akan tampal. Okay. Alamak. Tak cantik saya tampal. Okay, so macam ni lah nanti kejadiannya. Ni berdua. So nanti kalau dia dah dapat, dia kena gores kat sini. Tengok dia punya tu ya. Okay, dah siap dah. Satu ni untuk Suhebat supporters, satu lagi untuk family. Okay, so nanti raya kita akan minta dia orang cabut satu ni. Pilih lah mana-mana dah rezeki. Paling tinggi amount dia tak boleh nak cakap lah. Okay, so tunggu kan kita punya cabutan bertuah untuk supporters yang dah beli saya punya baju.